Masjid Wadi Al-Hussein yang terletak di Teluk Manuk, wilayah Narathiwat, Selatan Thailand, menjadi saksi perkembangan ajaran Islam di rantau Asia Tenggara selepas kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada kurun ke-16. Pedagang Islam yang tidak diterima untuk berlabuh di Pelabuhan Melaka kemudian telah mencari lokasi baru untuk berdagang dan menyebarkan ajaran Islam, sekaligus menjadikan wilayah Patani sebagai lokasi berpengaruh dari kalangan pedagang yang bencikan kehadiran Portugis di Asia Timur Jauh. Tindakan ini telah menjadikan Patani sebagai sebuah kerajaan Islam yang kuat di rantau ini bermula pada kurun ke-17. Masjid ini diasaskan oleh seorang ulama berketurunan Arab yang bernama Al-Hussein Az-Zannawi, menggabungkan seni bina Melayu dan juga Cina sebagai reka bentuk utama, hingga menjadikan bangunan berusia lebih 400 tahun ini sebagai sebuah bangunan warisan yang sangat indah dan unik bercirikan Melayu untuk dikunjungi oleh pelancong dari dalam dan luar negara.